Okay, now 3 shout. Okay, dah pukul 3. Jom kita mula slow-slow Alright, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala nahim takun sya'alaina min rahmatika ya marhamin wa bisyadi wa sallam. Okay, topik saya hari ni adalah spesifik bab 3, electricity, dan to be specific lagi adalah lita bersiri, lita selari, series circuit dan parallel circuit. Hello. Jom masuk. So, first thing first, okay, soalan ni dia selalu tanya dekat kertas 1. Kertas 1 dia suka tanya soalan macam ni. Sebagai contoh, kamu nampaklah ada lita-lita macam ni kan? Okay, ni soalan sebenar percubaan. And then ada macam ni pun sama, tapi sebelum kita mula buat latihan ni, kita kena tahu dulu dia adalah lita selari ataupun lita bersiri. Okay, jom kita kenal pasti. Okay, ada 2 benda yang kamu kena tahu. Yang pertama, okay, this is lita bersiri ataupun series circuit. You tengok dia ada one path je, dia ada satu laluan je. Kat mana laluan dia? Okay, this is battery. Battery, the longer one, yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Current keluar daripada positif. So, current keluar kat sini dan dia ada satu path saja, satu laluan. Okay, kat mana? So, this is the path. So, kalau kamu nampak, kat bawah pun ada laluan. So, cara nak tahu dia adalah series ataupun parallel, tutup voltmeter kamu. So, V for voltmeter kan, kita kena tutup dia. Okay. Tutup voltmeter. Kenapa? Kejap lagi saya ceritakan. So, lepas kita tutup voltmeter, kita akan nampak actually current lalu satu laluan saja. So, kalau dia ada one path only, dia adalah series circuit. Okay, bersiri. Okay, boleh? You guys okay? Okay, so cuba kita tengok pula yang sebelah dia, kedua, which is lita selari ataupun parallel circuit. Parallel, nak tahu dia adalah parallel ataupun series, tutup kita punya voltmeter lagi sekali. Tutup voltmeter. So, kita buat laluan dia. Jom kita tengok. So, this is battery, current keluar dekat sini. Now, walaupun kita dah tutup voltmeter, sekarang dia akan split menjadi 3 juga. Alright, so this is current 1, I1, I2, I3. Meaning that it has more than one path. Okay, 1, 2 dan 3. So maknanya ni ada more than one path, dia adalah parallel ataupun selari. Itu cara kamu nak tahu. Sebab ada student saya pun dia kata, Miss tengok sini pun ada 2 laluan. No, kita tak boleh tengok macam tu. Kenapa? Sebab voltmeter cara sambungan dia mesti kena parallel ataupun selari. Apa maksud dia? Okey, kita pergi ke sini. Cara sambungan dekat kamu punya makmal lah. Okey, contohlah kamu nak buat eksperimen kan. Kamu diberi battery, ammeter, voltmeter. Chapter apa ni? Ini adalah chapter 3, Form 5 chapter 3 electricity. Series circuit and parallel. Okey, bersiri dan selari. Bila you nak buat eksperimen, contoh macam ni lah, you nak sambung-sambung kan. You kena tahu cara sambungan yang betul. Contoh kat sini, ammeter. Ammeter mesti secara series. Maksud series tu, dia mesti disambung kepada lita utama. This is your main circuit, lita utama kamu. Kamu punya ammeter mesti bersambung secara series. Mesti duduk dekat lita utama kamu. Barulah dia akan bagi bacaan yang betul, barulah kamu akan dapat reading. Okey, satu lagi contoh macam ni. Dekat parallel. So, mana main circuit kamu? This is your main circuit juga. Okey, yang luar ni. So, you kena letak your ammeter dekat lita utama kamu secara bersiri juga. So, this is your ammeter. Okey, manakala voltmeter pula, okey, kamu mesti kena sambung dia secara selari ataupun parallel. Apa jadi kalau kamu tak sambung secara parallel? Kamu tak akan dapat bacaan yang tepat. Contoh, apa maksud dia? Bila sambung secara parallel, okey, dia mesti dekat luar lita. Ini lita utama kamu. Kita nak tengok berapa perbezaan potensi, berapa voltmeter kita di sini. Kita sambung luar daripada lita utama kita. So, letak di sini, letak di sini, letak di sini. Sama juga macam parallel. So, for parallel, kita nak kira contohlah perbezaan potensi di resistance 1, perintang 1. Sambungkan dekat luar dia. Letak voltmeter kita kat sini. Letak voltmeter kat sini. Itu barulah cara sambungan betul. You akan dapat bacaan yang betul. Okay? So, please aware cara sambungan ammeter mesti secara series, voltmeter secara parallel. Okay, you guys okay ke sampai sini? Kita nak try satu soalan. Just nak applykan this one je. Okay, ini soalan sebenar percubaan SPM. Okay, cuba kita tengok soalan ni. Alright, so saya zoomkan. Lita manakah, kejap, kita tukar pen.
Lita manakah yang boleh digunakan untuk menentukan rintangan sebuah mentol? Which circuit can be used to determine the resistance of a bulb? Okey, tengok kat sini. Ingat saya kata ammeter mesti secara series ataupun bersiri. Voltmeter mesti secara parallel. Kalau saya zoom out, cuba kamu tengok. Saya naikkan sikit. Okey, saya ke tepi. Cuba tengok. Nak try tak? A, B, C, D. Mana satu betul cara sambungan yang you boleh dapatkan bacaan rintangan? Cuba tengok. Good, Amar. Very good. Cuba try tengok. So, adakah A, boleh ke A, ammeter dekat bawah? B, sama juga ammeter fifth. Very good. Okey, C. Okey. Okay, nice. Very good. Okay, well done. So, tengok kita go one by one. Yang pertama, tengok A kita. A kita dia sambung secara, okay, mana litar utama kita? This is our main circuit. So, ammeter kita disambung dekat luar. So, tak boleh. Salah. So, ammeter dah salah, A akan salah. B pula, voltmeter betul secara parallel. Okay, ini perintang kita lah. Kita memang nak kira berapa dia. Tapi, ammeter kita secara parallel ataupun selari salah. Okey, C pula terbalik. Ini sepatutnya ammeter, ini sepatutnya voltmeter. Ingat, voltmeter kat luar, ammeter dekat litar utama. So, this is wrong. And donkey, yes, donkey is correct. Ini secara parallel, ini secara circuit. So, secara series. So, jawapan dia adalah donkey. Well done, very good. Ramai yang betul. Ada 1, 2 je saya nampak tulis B, tapi the rest semua D. Well done. Okey, sampai sini you guys, okey? Boleh cari sambungan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, jom kita nak tengok one by one pula. Macam mana dengan dia punya equation? Baru start ke? Ya, baru lagi start. 7 minit baru start. Okey, so disebabkan, okey, back to litar bersiri ataupun series circuit. Disebabkan dia adalah one path only, dia ada satu laluan saja, bermakna arus dia, current dia akan sama everywhere. So that's why kita akan dapat I ini adalah I total. Keseluruhan I yang kita bagi daripada bateri sama I1, I2, I3. Dia akan sama everywhere. Dia lalu kat sini, I1 kita, I2 kita, I3 kita akan sama. Kenapa? Sebab dia ada one path only. Bab berapa ni? Ini adalah electricity, bab 3, form 5. Okay? Actually, kamu dah belajar dekat tingkatan 2 dah benda ni. Ini kita recall balik dan kita pergi lebih detail. Okay, seterusnya. Tengok kat sini pula. So, untuk perbezaan potensi ataupun voltage kita, contohlah bateri bagi 6 volt. So, 6 volt ni dikongsikan oleh 1, 2, 3. So, hasil tambah kena dapat balik kat sini. So, bermakna V1 kena tambah dengan V2 tambah dengan V3 akan dapat balik 6 volt. So, the equation will be this one. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Okay. Ada replay kat mana nanti akan upload di YouTube. Jangan risau. Okay? Okay. So, dah habis untuk current, untuk voltage. Now, rintangan. Soalan dia tak akan cakap rintangan ataupun tak akan cakap resistance tau. Soalan mesti akan sebut rintangan berkesan ataupun effective resistance. Maksud dia adalah jumlah ataupun total. Dia nak keseluruhan rintangan dalam. Rin, hello Rin. Dalam litar itu. So, bermakna kita nak jumlahkan dia. So, kita panggil dia effective resistance ataupun rintangan berkesan. So, tambahkan untuk series sangat mudah. So, kalau ada rintangan, tambahkan saja. So, R1 tambah R2 tambah R3. Selesai untuk series. So, series very easy. Saya dah summarizekan, nanti kita tengok kat table kita. Okay, series. Untuk current sama, untuk voltage tambahkan, untuk perintang pun tambahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3. Okey, kita nak pergi kepada parallel pula. Okey, parallel ataupun selari. Okey, dia disebabkan current mula-mula keluar daripada bateri, daripada positive terminal. Yang panjang is positive, yang pendek is negative. So, current keluar dekat sini dan dia jumpa junction di sini. This is the junction dan junction ni akan splitkan the current. So bila dia splitkan current bermakna dia lalu I1 sini, I2 sini, I3 sini, sampai sini dia jumpa balik. Oh, tak nampak. Sampai sini dia jumpa balik. So what happened? I1 tambah I2, nampak tak kat tepi saya tutup. I2, kejap saya tulis dulu, lepas tu saya tunjukkan. Okay. So, bermakna kat sini I1 tambah I2 tambah I3
dapat balik I total kita. Sebab dia jumpa junction. So, dapat equation macam ni. Okay. Untuk V pula, perbezaan potensi ataupun beza keupayaan. Potential difference dia ada banyak nama. Kita panggil voltage ataupun voltan lah paling mudah. So, ini pula untuk parallel ataupun untuk selari. Disebabkan perbezaan potensi dia ataupun kita kata length dia sama. Kita nak ukur daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. You have to remember untuk parallel voltage dia always sama. Okay. Sama macam kita punya litar dekat rumah. So what happen? Kita akan switch on dan off separately. Kamu nak on lampu, you on lampu. You nak kipas, kipas. So kita gunakan parallel circuit. Dia tak ganggu electrical appliance yang lain. So ini separately. Dan semua voltage kita akan dapat sama. Okay, for example, dekat Malaysia, dekat rumah kita semua, dekat plug-plug semua adalah, okay, contoh this is your house plug kan. 240 volt kita akan dapat this same amount dekat semua plug dekat rumah. Okay, and last one untuk perintang pula. Okay, rintangan berkesan. Please remember, yang ini ramai orang buat salah. Equation dia adalah 1/R. 1/R total. You selesaikan dulu. Selesaikan macam ni. Last kali barulah you tukarkan. Kita bukan nak 1/R. Kita nak R total. Dia ada tricks dia kat situ. Nanti kita akan tunjuk. Ya, betul. Senang je sebenarnya. So, saya dah summarizekan di sini. Okay, yang saya highlightkan hijau, okay, mungkin kat skrin tak berapa nampak. Okay, nanti kamu tengok nota, kita upload nota, you akan tengok. Yang saya highlight hijau, sama nilai dia. Untuk series, current yang sama, untuk parallel, voltage yang sama. Untuk series, voltan kamu kena tambahkan, untuk parallel, current yang you tambahkan, dia cross. Okay, and yang bawah ni senang je. Tambahkan, yang ini kena 1/. Alright. And kat sini pun saya ada letak unit. This is ampere. Alat untuk mengukur is device dia adalah ammeter. Unit dia adalah ampere. Jangan tertukar. Okay, ampere dan juga ammeter. Yang ini pula device dia, alat untuk mengira dia adalah voltmeter. Yang ada meter-meter tu semua dia punya device. Okay, unit dia adalah voltage ataupun voltan. This one ohm. Sebutan dia OHM. Ohm. Okay. You guys good? Okay ke? Okay. So, this is the diagram. You boleh nampak lah. Kalau dia ada satu laluan je, ini adalah series. Dan ini nampak, kita bagi bateri dan kita split into 3 path. So, what happen? Ini adalah parallel. Okay. Jom kita nak tengok soalan. Kita cuba Okay, ni tadi dah tengok siapa yang baru masuk. Okay, tadi kita dah try dah. Kita nak tentukan mana sambungan yang betul. You kena ingat, ammeter mesti secara series. Okay, voltmeter mesti secara parallel. So, mana series? Ini series. Ini series. Ammeter mesti kena duduk kat litar utama. Voltmeter, kita tengok nak ukur apa. Kalau nak ukur kita punya perintang kat sini, sambungkan luar dekat dia. So, kita dapat ukur lah berapa perintang kita. Alright. Okay, jom kita nak kira this one, effective resistance, rintangan berkesan. Effective resistance. Maksudnya kita nak jumlah dia. Okay, so cara nak tentukan yang pertama, tentukan dia adalah series ataupun parallel. Okay, so ini satu laluan. So kalau satu laluan dia adalah apa? Okay, thank you yang dah bagi jawapan awal-awal tu. So kalau satu laluan dia adalah bersiri ataupun series. So, kalau satu laluan tambahkan je 20 tambah 10 tambah 10 equal to 40. Jangan lupa unit dalam fizik. Kalau you tak letak unit, you dapatlah satu markah untuk jalan kerja tapi jawapan last you tak dapat. Ni kena betul berserta unit. Betul, satu markah. Okay, good. Thank you everyone. Okay, ni senang kan? Tambahkan je. Yang kedua, this one. Series ke parallel? Selari ataupun bersiri? Okay, mana satu? Series ataupun, okay, so this is parallel. Parallel ataupun selari. So, ingat equation kita adalah 1/R total. Okay, 1/R1, 1/R2, 1/R3. Okay, kita masukkan nilai. Jangan tinggal yang depan sebab kalau kamu tinggal, you tend to write R je nanti. So, jangan tinggal depan. 1/2 tambah 1/5 tambah 1/10. Saya orang lama, so saya akan do manually. You samakan pembawah dia.
Kita nak samakan jadi 10 darab 5, darab 5, darab 2, darab 2. So, 5 per 10 tambah 2 per 10 tambah 1 per 10. Okey, dapat berapa guys? Okey, 5 campur 2 campur ni 8. 8 per 10, 1 per R. You boleh kecilkan kan? So, dapatlah 4 per 5. Remember, 4 per 5 adalah 1 per R, bukan R. So, kita nak R, mudah you terbalikkan je. Jadi, 5 per 4. Mudah. Tapi, kalau you nak saya proofkan, boleh je saya tunjukkan macam ni. Sebenarnya, cara sebenarnya adalah cross multiply. Kamu darab silang. 1 per R sama dengan 4 per 5. Cuba kita darab silang. Kita akan dapat 4R sama dengan 5. So, kita nak R je kan? R tinggalkan kat sini. Jadilah 5 per 4. Kan sama? So, nak mudah, you tak payah cross multiply. Kalau 1 per R adalah 4 per 5, bermakna R 5 per 4. Dan jangan lupa, dalam fizik tak boleh tinggalkan jawapan dalam pecahan. Mesti kena dalam perpuluhan. So, 5 bahagi 4, kita dapat 1.25 ohm. Okey, kenapa jangan tinggalkan dalam pecahan? Sebab kita anggap jalan kerja tu belum selesai. So, nak make sure kamu dapat markah, tinggalkan dalam perpuluhan. 1.25 ohm. Okey. Pecahan dengan puan. Boleh nak, maksudnya pecahan kat sini, tapi jangan tinggalkan kat sini. Last kali mesti kena dalam perpuluhan juga. Alright. Ada soalan tak this one? So, contohlah kita katakan 1 per R adalah 7 per 5. So, tak payah cross multiply. Kamu terbalikkan je. R sama dengan 5 per 7. Dapatkan dalam point dia. Terbalikkan je, senang. Okey. Ada soalan? Kalau you ada soalan, you boleh tanya by color. Biru, hijau, merah. Saya boleh explain balik. Okey, tapi saya rasa this one quite easy kan. Miss, kalau form 4 belajar form 5 tak apa ke? Boleh je ambil. Kenapa? This one adalah topik tingkatan 2 sebenarnya. Topik tingkatan 2 yang kita buat balik tingkatan 5 dan tingkatan 5 lebih detail sikit. Okey, C pula. This one hati-hati. Dalam satu litar ni ada dua-dua. Ada series, ada parallel. So, nak buat macam mana? Nak buat mana dahulu? Nak buat mana dahulu? So, tengok kepada keadaan tau. Kalau soalan macam ni, dia tak ada spesifik. Kena buat series dulu ke parallel. Tak. Dia mesti kena tengok soalan. Contohnya macam ni. Saya nak selesaikan yang ini dahulu. Okey, so ini adalah parallel, selari. Cuba saya selesaikan yang selari dahulu. Kenapa? Sebab saya nak jadikan dia satu form je. Kita tak boleh selesaikan ada selari, ada bersiri. Kena selesaikan satu form je. Maksudnya, sama ada selari atau bersiri. Okey, so kalau selari, 1 per R total, 1 per 8 tambah 1 per 8. So, 1 per R total, saya dapat 2 per 8, which is 1 per 4. So, kita nak R, kita bukan nak 1 per R. So, R total saya adalah 4 ohm. So, bermakna this one, this whole thing dah jadi 4. So, gambar dia jadi macam mana? Gambar dia jadi macam ni. Okey, this one masih 10 ohm, masih 20 ohm. Ni ibarat kita dah gabungkan dia jadi 4 ohm. Kan sekarang dah jadi satu form je, satu bentuk. Bentuk apa? Bersiri. Barulah kita boleh selesaikan. So tambahkan 10 tambah 20 tambah 4 dapat 34 ohm. Macam tu. Yes, thank you. 4 beradik. Okay, dapat betul. Yes, 34 ohm. Very good. Okay, so this one jangan fix kan. Mana nak buat dulu. Tak, kita tengok kepada soalan. Kita refer kepada soalan. Okay, kita bagi 20 second untuk kamu tengok sekejap. Lepas tu kita proceed kepada next question. Okay, lepas ni kita akan buat lagi soalan percubaan SPM. But this one you tengok dulu kejap. Kita tinggalkan dalam 20 second. Okay, so this one dah jadi begini. Kita dah gabungkan dia. Alright, 10 second. Okay. Alright. Okay, jom kita buat soalan seterusnya. One last sebelum kita sambung soalan objektif. Okay, macam ni. Kita nak buat mana dulu? Kamu nak end up buat sebagai series ataupun parallel? Saya start pukul 3 tadi. Kita ada 20 minit lagi. Hari ni sampai 3.40. Okay, so this one saya nak selesaikan mana? Saya nak jadikan dia sebagai parallel. Tu saya kata kita tak ada yang spesifik. So kita kena try.
So, ni saya selesaikan ni dulu. Dan juga ini. So, dia duduk sebelah-sebelah kan. Dia adalah series. So, dia akan jadi macam ni. 8 tambah 8, kita dapat 16. Kenapa 16? Sebab dia adalah bersiri. Bersiri, tambahkan sahaja. Ini 4 tambah 4, kita dapat 8 ohm. So, now the diagram dah jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Okay, so sekarang ni kita dah gabungkan dia. Okay. So, this one 16 dah jadi dekat sini 16 ohm. So, yang ini tak ada apa-apa. Kita tak kacau dia. So, carry je. Letak 8 dekat sini. And this one kita dah tambahkan jadi 8. So sekarang ni kita dah tak ada dua form. Kita tak ada series, tak ada parallel. Kita ada satu je. Which is kita ada parallel. Barulah kamu boleh selesaikan. Okay. So, now kita dah jadikan dia parallel ataupun selari. 1 over R total equal to 1 over 16 plus 1 over 8 plus 1 over 8. Samakan pun bawah. You ada kalkulator, you boleh kira, tak ada masalah. Okey, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. So, 1 over R total, 1 per 16, 2 per 16, tambah 2 per 16. So, 1 per R total, kita dapat 5 per 16. Tapi belum selesai. Kita nak R total. Kita bukan nak 1 per R. Dapat 16 per 5. Okey, bahagikan. 3.2. Thank you guys. Dapat betul. 3.2 ohm. Okey. Ni. So, you try and error. You tengok kalau you gabungkan ni boleh jadikan 1. Gabungkan ni boleh jadikan 1. So, sekarang dah jadi parallel je. Senang. Okey. Saya tak, untuk student yang pandai, dia laju kan. Dia terus buat satu equation. Ni dekat sini, tambahkan ni. Boleh, tapi saya tak cadangkan. Sebab apa? Satu, you boleh buat satu kesilapan, which is you boleh hilang markah. Yang kedua, kita tak nak kamu kalut. Bila kamu kelang kabut, kamu boleh tersalah salin number pun. So, buat one by one, buat step by step. Okey. Ada soalan tak? Kalau nak tanya, boleh tanya warna merah, warna purple ataupun warna hijau. You can ask by colours. Okey. So, all good? You guys okay? Thank you. Thank you yang share. Thank you yang like. Kalau buat singkat tak dapat full mark ke? Itu maksud saya tadi. Sebab kadang-kadang you kena tengok markah. Kalau dia bagi contohlah 3 markah kat situ. You kena buat step by step. You kena tunjuk dulu ini berapa, baru you selesaikan last. Kadang-kadang, okay, this 2 is 1 mark. Lepas tu jalan kerja 1 mark. Last one is 1 mark. Kalau you tak buat tunjuk ni, you hilang 1 markah dah. Okey, so perhatikan markah. Kalau markah kamu banyak, tolonglah banyakkan jalan kerja kamu. Ya, ini adalah form 5. Dalam kelas saya bab 3.4. Kat 3.4. Dekat topik power. Okey. Tak ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Kita buka kejap 30 second. Kalau nak tanya apa-apa. Sebelum kita sambung pergi ke soalan objektif. Okey. Alright, tak ada. Tak ada. Okey, jom. Soalan seterusnya, again, ini adalah percubaan sebenar SPM. Saya tak ingat negeri mana. Okey, saya zoom in. Cuba you try dulu. Okey, diagram 21 shows a complete electric circuit. So, you have volt, you have ammeter kat sini and you have resistance. Ada 3. Okey, what is the reading of ammeter? Berapa bacaan ammeter kamu? You ingat tak? Okey, you pernah belajar V equal to IR. Apa ni? Ini adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ataupun Ohm's Law. Okey, Ohm's Law ni untuk selalunya dekat makmal kita gunakan constant wire. Wire yang memang mematuhi hukum Ohm. So, kalau dia mematuhi hukum Ohm, apa yang you kena ingat? Ingat equation ini. So, you nak cari apa? Ammeter. Ammeter is current. Okey, good. Semua dah bagi jawapan. So, I berapa? Susunkan dia. Saya takkan ingat tau. Saya takkan ingat formula apa. Saya akan ingat V equal to IR je. So, kita susun dia. IR. So, ni hubungan dia darab. Kita nak bawa sebelah, dia akan jadi bahagi. Okay, ni bawa ke sini jadi bahagi. V bahagi R. So, I sama dengan V over R. What is our V? V dah bagi 6. Okay, R pula kita berapa? Ini adalah bersiri. So, kalau bersiri, mudah tambahkan je. So, R total kita 2 tambah 2 tambah 2, you dapat 6 ohm. Masukkan dekat sini. So, 6 per 6, you akan dapat 1. Well done, ampere. So, jawapan dia adalah A.
Okay, very good. Okay, ramai yang bagi jawapan betul. Congrats. Okay, so very easy this one. Okay, kita bagi 30 second untuk you tengok. Okay, mungkin ada mana-mana yang you terlepas. Alright, cuba tengok dulu. Okay, 20 more second. Ada apa-apa soalan ke? Okay. Alright, kalau tak ada, kita pergi ke next soalan. Okay, kenapa dia relate to Ohm's Law? Okay, for your information, dalam syllabus kita dan dalam makmal, you kena imagine ini adalah satu yang kita buat dekat makmal. Dalam makmal, kita menggunakan Constantan wire. Nama dia adalah Constantan wire. Okay, Constantan wire ni, dia memang mematuhi hukum Ohm. Maksudnya, kalau hukum Ohm begini. Bila, contohlah, this is current, this is voltage V. Bila current bertambah, voltmeter kita akan bertambah. Bacaan dia memang begitu. So, bila you nampak equation melibatkan current, melibatkan voltage and also ini kita punya, apa kita panggil? Gradient. Gradient kita adalah resistance. So 3 ni, bila dia tanya melibatkan ni, terus kamu kena ingat ini adalah Ohm's Law, melibatkan Ohm's Law, hukum Ohm. Okey, sebab hubungan antara 3 ni disatukan oleh Ohm's Law, hukum Ohm. Alright, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, lagi sekali dia minta berapa bacaan ammeter. Boleh nampak tak? Okey, dia minta berapa bacaan ammeter kamu. Cuba try. So, you ada 3 resistance dekat sini. Kalau bukan Ohm, graf dia macam mana? Kalau bukan hukum Ohm, dia boleh jadi, kejap kamu try ni saya tunjukkan. Okey, sementara kamu cuba, saya jawab soalan kawan kamu. Dia kata kalau bukan hukum Ohm, alright, sekejap. Saya ada nota berkaitan dengan tu. This is, dia ada 2 graf. Kalau hukum Ohm, dia berkadar terus. Bermakna, berapa banyak yang naik. Kejap ya. Okey, tengok kat sini lah. I think this is 3.3 ke 3. Saya lupa lah bab mana. Ke 3.1. Okey. Tak apalah, saya takut saya buang masa nanti. Saya ceritakan je. Okey. Beza dia adalah kalau hukum Ohm, dia berkadar terus. Apa maksud berkadar terus? Dia mula daripada origin, daripada asalan. So, dia akan naik secara skala sama. Kalau I bertambah 1, ini pun bertambah 1. Kalau ini bertambah 2, ini pun bertambah 2. Tapi kalau dia bukan hukum Ohm, yes, bila current bertambah, voltage akan bertambah. Tapi tidak secara terus. Maksudnya, okey, current kita tambah sikit, voltmeter kita pun tambah sikit. Lepas tu, current kita tambah sikit, ini dia tidak secara lurus dan tidak secara berterus. Maksud berterus is directly proportional, berkadar terus. Dia tidak berkadar terus. Maksudnya graf dia bukan graf straight. Graf straight sahaja kita kata dia Ohm's Law. Kalau kamu nampak graf dia sengit lah, okey, tak start pada origin lah, itu maksudnya dia bukan hukum Ohm. Okey, alright. Jom kita bincang soalan ni pula. Nak tahu berapa ammeter? So, lagi sekali balik kepada V equal to IR. We are looking for I. Kita nak cari I. I sama dengan V over R. Okay, before that, boleh tambah random ke? Okay, this one kena hati-hati. Kita nak selesaikan V kita dah ada 6. Right, kita boleh masuk 6. Tapi R kita ada 2. Satu is bersiri. Tapi bersiri ini hubungan dia parallel pula, selari dengan yang atas. So, nak selesaikan mana? Nak selesaikan yang bawah ataupun secara semua? Macam mana? Okey, kalau saya akan gabungkan ni dulu. So, saya buat macam mana? Saya akan buat, jadikan dia macam ni. 1, and ni ada 2 kan? Kita selesaikan dia, jadikan begini. Kita jadikan dia 1. So, ni kita gabungkan dia, jadikan begini. So, 3 campur 3, kita akan dapat 6. So, sini 6 ohm, sini 3 ohm. So, bila kita dah gabungkan jadi macam ni, sekarang kita ada satu form je, kita ada selari je. So, what happen? Kita boleh selesaikan pula. Nak carikan R je. Kejap I need space. 1 over R total sama dengan 1/3 tambah 1/6.
Samakan bawah dia, darab 2, kita akan dapat 2/6 tambah 1/6. So, dapat berapa? Dapat 3/6. Tapi 3/6 ni adalah 1/R. Kita bukan nak 1/R, kita nak R. So, therefore, Allah, mana saya nak letak ni? Kejap, saya rearrange. Okay, so kita nak dapatkan R. R kita adalah 6/3 which is 2. 2 apa? 2 ohm. Okay. So, 2 ohm, masukkan, kita dah dapat ni, bahagikan 2. So, dapatlah 3. Jawapan dia donkey. Okay. Yeah, very good. Okay, cuba tengok. So, apa yang saya buat tadi? Saya selesaikan ni dulu. So, saya gabungkan dia daripada 2, yang 3 dan 3 ini. Saya gabungkan dia jadikan 1. So, ini bersiri sebelah-sebelah. So, kita tambahkan jadi 6. Now, this one masih sama, kita carry je, lukis je balik. So, bila kita dah gabungkan, dia jadi satu bentuk je parallel. So, saya selesaikan 1/3 tambah 1/6. So, saya samakan bawah jadi 2/6, 1/6, 3/6. Lepas tu kita nak R total. So, kena terbalikkan dia. Jadi 6/3 which is 2 ohm. Okey, saya dekat kelas sampai 3.4 sekarang. 3 bab power. Lepas tu kita akan continue kepada electromagnetism. Okey, so masukkan V dalam gambar dah bagi. Okey, 6 and R kita 2 tadi. So, 6 bahagi 2 dapat 3. So, the answer is 3. Okey. Okey, boleh ke? Saya zoom out sekejap. Cuba tengok, boleh tak? Okey, soalan ni tak sepatutnya kamu salah sebab dalam SPM dia suka tanya dekat kertas objektif. Dan kertas objektif you don't have much time. You kena nampak gambar, you kena tahu dah macam mana nak buat. So more practice you akan lagi laju, you tahu mana nak selesai dulu, mana nak buat dulu. Okey. Mana dapat nota ni? Nanti lepas kelas you check dekat apps MC+. Okey, kita akan letak kat situ. Okey, ada one more. Jom. Yang ini dia kata apa? Okey, diagram 29 shows 3 resistors are arranged in series and parallel. So, ini parallel, selari dan ini series. The value of resistor R1. R1 dia kata 3, R2 6, R3 12. Cuba kita letakkan. R1 3, R2 6, R3 12. Soalan tanya apakah rintangan berkesan? Lagi sekali, rintangan berkesan dia minta jumlah keseluruhan berapa? Cuba kira macam mana nak dapatkan? Okey, A, B, C, D. Mana satu jawapan dia? Okey, kita nak cari berapa R kita. Nak selesaikan mana dulu? Nak selesaikan series dulu ke parallel dulu? Okey, dah ada bagi jawapan dah. Okey, good. Kamu dah try. Laju. Okey, good. Okey, saya pula rasa tercabar. Okey, jom. So, saya nak mudahkan, saya akan selesaikan ni dahulu. Kenapa? Bila saya gabungkan dia, dia akan dapat macam ni. Okey, this is R1. Sekarang ni, bila saya gabungkan ni, saya akan dapat dia apa? R2, R3. Kita dah gabung dia. So, tapi nak tahu berapa nilai dia, kita kena selesaikan. Okey, so 1 over R total sama dengan 1/6 tambah 1/12. Samakan bawah dia, darab 2, darab 2. 2/12 tambah 1/12. Ini adalah 1/R. Kita bukan nak 1/R, kita nak R. So, ni tadi dapat 3/12. Terbalikkan saja. 12/3 sama dengan 4 ohm. So, ini yang parallel lah. So, bermakna kalau kita masukkan balik 4 ni, letak dekat sini. So, ini masih lagi 3. Yang ini dah jadi 4 sebab kita dah gabungkan dia. Okey, kita dah selesaikan ni, dapat 4. So, mudah kamu nampak ini bersiri sebelah-sebelah. So, kena buat apa? Tambahkan saja. So, R total kamu efektif yang betul-betul. 3 tambah 4 dapat 7 ohm. Donkey, very good. Okey. Ada soalan? Boleh tanya. Color biru, lukisan, color purple ataupun color hitam. Mana tak faham, you boleh tanya je. Okey, tak ada masalah. Boleh tanya je. Alright, kita bagi 30 second dekat soalan ni.
Lepas tu kita boleh proceed. One more last question for today. Okay, tengok dulu. Okay ke tu? Hitam. Okay, hitam ini adalah selesaikan ni. Okay, apa yang saya buat dekat hitam ni? Sebenarnya saya tengah selesaikan ni sebab ini dengan ini sambungan dia adalah selari. Tapi yang selari dengan sebelah ni adalah bersiri. Kita tak boleh selesaikan one go. So saya selesaikan ni dulu. Nampak saya letak arrow, saya gabungkan dia. So R1 masih lagi di sini. R2 dengan R3 saya gabungkan. So apa saya buat? Okay, arrow kat bawah pula. Saya selesaikan. Dua ni. Sambungan dia selari. 1 per R. Okay, 1 per 6 tambah 1 per 12. Okay, so saya samakan bawah. Darab 2, saya dapat 12 dengan 12. So, 2 per 12, 1 per 12. So, 2 tambah 1 dapat 3. Okay? So, 3 per 12 adalah formula kita 1 per R. Dalam equation, dalam soalan pun minta berapakah jumlah rintangan berkesan. Kita nak R sahaja. Bukan nak 1 per R. So, the trick is you terbalikkan je. Tak payah nak cross multiply, you terbalikkan je. Kalau 1 per R adalah 3 per 12, bermakna R kamu 12 per 3. Okay. Nak samakan pecahan bawah tu, darab atas bawah dengan 2. Betul. Very good. Okay, so dapat 4. 12 bagi 3 dapat 4. So, ini yang saya letak di sini. Nampak ni? Ni 4 ni. Sekarang ni dah jadi di sini. Nampak tak? Saya highlight ke tak nampak? Tak berapa nampak dekat skrin. Saya guna colour merah lah. So, ini 4 ni sudah jadi di sini. So, 4 inilah nilai ini. Kita dah gabungkan R2, R3. So, sekarang dia dah jadi bersiri sebelah-sebelah. So, tambahkan je. 3 tambah 4, selesai. So, dapatlah 7. Okay. Alright. One last question. Kita ada lagi 4 minit. Okay, one last question. This one. Apakah bacaan ammeter apabila switch ditutup? Maksud switch ditutup, jangan salah. Switch ditutup bukannya off tau. Maksudnya bukan plug on off tu. Kalau switch ditutup, ini switch. Okey, ini adalah simbol switch ataupun switch. Kalau ini kita kata dia open. Apa maksud open? Dia terbuka. Bila dia terbuka, ini bermakna litar kamu sedang off. Okey, ini kalau dia terbuka, open. Maksudnya off. Tapi kalau lukisan dia adalah begini, ini maksudnya dia close. Dia tutup. Close. Bermakna litar lengkap. Okey, complete circuit. So, dia adalah on. So, bermakna soalan kata, apakah bacaan ammeter apabila switch ditutup? So, ditutup on. Maksudnya ada bacaan. Dia akan jadi begini. Okey, so selesaikan dahulu ini dan ini. Ada 2 je kan? Maksudnya tak ada series, ada parallel je. Selesaikan ini dulu. So, 1 per R. Ataupun nak buat RP pun boleh. R parallel. Macam tu pun boleh. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Saya bagi option kat kamu. Okey, 1 per 2 tambah 1 per 4. Samakan bawah. Apa maksud saya samakan bawah? Ni nak samakan bagi 4. So, 2 per 4 tambah 1 per 4 dapat 3 per 4. Ini adalah 1 per R, guys. Okey, so 1 per R belum selesai. So, R kita terbalikkan 4 per 3. Okey, 4 bahagi 3 kita dapat 1.3333 panjang lah. Okey, now pergi ke equation Ohm's law kita. We are looking for ammeter. Maksudnya bacaan current. Okey, V over R. Ni hubungan dia darab bawa ke sini jadi bahagi. Sebab itulah I jadi V bahagi R. V bahagi R. Okey, V dalam gambar dia bagi berapa? Dia bagi 4.5. 4.5 divide 0.1333. Okey, kita bahagikan. 4.5 bahagi answer. Kita dapat 3.375 ampere. The answer is B, all. Very good, very good. Okey, so ramai sangat yang bagi B tadi dah. Tapi tak apa, kita kira sama-sama. Okey, sebelum kita end live, ada tak apa-apa soalan? You can ask me, saya letakkan number di sini. 1, ini penerangan kita 2 tadi dan ini calculation kita 3. Any nama nak screenshot? Silakan. Saya zoom out sikit. Cuba tengok. Okay, but you don't worry. You boleh je dapatkan nota ni dekat MC Plus dan you boleh tengok balik recording ni dekat YouTube nanti. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan sebelum kita end live?
Okay, so that's all for today. Diploma masuk benda ni. Ya, actually you masuk matrix nanti pun ada, diploma pun ada. Sebab dia yang basic punya mesti kena tahu, mesti kena betul benda ni. Dan bila you sambung belajar nanti, dia bukan bagi simple-simple macam ni tau. Dia bagi kompleks punya. So yang penting you kena tahu basic. Series parent nak selesaikan macam mana. So bagilah soalan susah macam mana pun, you boleh do one by one. Oh, I see electrical engineering. Ya, betul. Memang banyak benda ni. Okay, saya jumpa lagi next time. All the best guys. Jangan putus asa. Ingat, sentiasa ada harapan untuk orang yang berusaha. Okay, I'll see you next time. Bye. Assalamualaikum. Thank you.